morning. So hari ni hari Rabu 16 Julai and sekarang jam 8.37 pagi. So kami pergi Jakarta. Yang pergi ni aku, Tima, Ada, Fatin. Tapi flight kami asing. Dah cukup. Macam seatnya tinggal 2 je yang pagi ni. So aku dengan Fatin pergi dulu. Kami punya flight pukul 1.45. So sekarang ni kami mau kena return kereta sewa. So aku sewa ni untuk 2 hari. So aku kena return dekat LRT Ampang. But before tu kami hantar Keon dulu pergi dia punya rumah. Yes. Lepas tu lepas hantar Keon, drop off kereta. Lepas tu kami pergi airport. Lepas tu petang ni flight Tima dengan Ada. So nanti kami akan jumpa di Jakarta. Ada orang nak shopping. Duduk dekat sebelum tu hai dulu Hai guys. Korang cuba tengok kita dekat mana. Betul. Kita orang duduk dekat macam West Jakarta tau, bukan tengah-tengah. So tempat kita orang stay ni ada 3 mall yang berdekatan. So ada satu mall tu dia connecting dengan kita orang punya residence. Lepas tu kita orang nak pergi mall yang jauh sikit tu, tapi hujan. So end up kita orang pergi mall yang dekat connecting ni. So kita orang jalan-jalan, kita orang nampak ada kek comel gila. Nanti kat depan Pika letak video. Kalau letak akak tu baik gila bagi tester original dengan chocolate cheese. Tapi kita orang end up pilih strawberry dengan original. Cuba tak? Try juga strawberry. Mari kita try. Nak try yang strawberry pula tu. Kau tengok. Malam. Sedap tu. Tak rasa aiskrim strawberry. Betul? Tapi ni sedap tu. Kek ni satu slice jadi RM11. Aku lagi suka ori. Ni, aku pun. Tapi ni sedap, dia ada masam-masam. Lepas ni kita orang nak pergi makan food court dia pula. Aku nak bakso tu. Nak nasi tu. Tapi bakso nanti aku lapar. Malam ni makan kuih lagi. Boleh kat bakso Betul? Tak pergi malam ni pun tak apa. Pasal nanti kuih orang tu. tak makan. Apa kita bungkus kan? Sekarang ni nak taste kuih Fatin beli tadi. Cuba. Ada 4 jenis. Tapi tak ingat namanya apa. Ni mungkin apam apa tah? Ni kuih-ku. Ni Sementara tu aku berlapis. Sementara tu aku nak tengok aku nak order apa. Ni aku tak tahu apa. Tapi dia macam Pemberita? Pemberita. Bersih warna lain. Bersih. Ada kuih, ada kuah. Kita nak try kuih-ku dulu. Aku tak tahu inti dia apa. Ini tepung apa? Tak tahu. Pempulut lah. Aku confused inti dia manis ke savory. Next, apam. Macam apam gula melaka kot. Nanti kan ini di complete order dulu kan, nanti muncul barcode, lalu barcode-nya kakak bawa ke kasir sekalian. Oke. Ada yang bisa dibantu lagi kan? Enggak ada. Terima kasih. Paham. Okay guys, yang ni dia rasa macam putu mayam. Tak pernah Tapi dalam bentuk kuih. apam. Next, kuih berlapis. Ini perisi coklat ni. Hah? Kenapa dia bagi kuah frozen? Anjay. Kuih Dia lapis. rasa macam kuih lapis tapi perisi coklat. Dia ada Dia satu manis rasa. dia. Ada satu kuih bugis ni aku tak ingat apa nama dia tapi sama rasa dia. Okay, next kita try yang macam tepung pelita ini ya. Orang Indian sopan-sopan tu cakap. Ya weh, terlalu sopan. Sopan. Tegak je yang ni ya. Kita kupat. Yang ni pun sedap. Dia rasa tepung pelita tapi tak ada pandan. Lepas tu kau macam makan dengan tu ada kuah apa. Okay, itu je guys, bye. Itu je. Nak order. Bye. Ayam dia rasa ayam
betul rasa limau. Tak, limau kecil-kecil tu. Mandarin, orange, limau. Hari ni kita nak pergi Peak by the Sea. Kita nak makan pagi sore dan lepas tu kita nak jalan Peak by the Sea. Nak tengok dia cakap. Tu je, bye. Ya, betul. Agak-agak pandan. Sedap. Bukan agak-agak, dia macam Panas. mus. Nak rasa? Biasa orang kata sayur dia tak sedap. Biasa. Yang ni aku buat lagi sedap ke? Ya. Dulu jus alpukat. Gulai tunjang. Apa? Oh, yang putih tu tak tahu. Ni viral tak? Tapi orang kata biasa. Nak something kuat tu. Yang tu yang gulai tu. Oh, nak ambil dulu lah. Tu lah. Ni jangit siram. Okay, ni jangit siram guys nama dia. Sedap tak? Sedap. Dia macam macam kalau kita makan papadong. Bukan Tu sedap tu. Laga semua benda aku rasa nak makan. Tapi dia sedap ni. orang kata lembut gila. Ya. Tengok gigit. Kau nak lauk apa lagi tu? Tahu dah yang aku tulis yang tu je. Ayam pop ada juga aku. Wah, yang buat kau nak. Apa? Korang nak kan ni? Dia viral tak? Dia nama dia dendeng lambuk. Kau tambah nasi. Tambah. Orang Melayu ni. Ni dah keluar dah dia. Dah nak makan. Cuma sedap. Kenapa? Cornflakes. Oh, dia blend sekali. Oh, dia aku ingat dia campur pink. Dia bukan, dia tak manis. Dia real je. Dia rasa ori lah. Strawberry ori. Tak artificial lah. Gila aku ambil gerak pula tu. Belum gila. Sudah gila. Ni ayam. Ni tadi nasi telur asin. Ni dah rasa ikan kuah asin. Ayam pun pedas. Hai. Tak nampak rembolan. Ni sos ni tak makan ni. 1, 2, 3. Oh, ada lah ais. Sedap. Bukan ini Kamasya. Kita makan satu ayam kan? Kita release sayur je. Ni dulu. Apa dia? Sayur je. Kita minta nasi. Dah patutnya ada lontong ke? Dekat gambar ada. Dekat gambar ke? Tengok. Ada mi kan? Tak ada. Lepas tu tu sihat ni. Kalau tak ada, aku nak nasi. Contohnya memang dia ada mi atau nasi. Sayur. Nasi. Mi Kalau- atau Mie kalau soto ayam tidak pakai mie. soto sama sayur aja. Iya. Okay. Mau tambah nasi putih sama? Nasi putih. Ya.
Okay. So ni macam ni. Hati dengan ni. Kira. Aduh, muka aku sepanjang mana? Aku tak tahu. Ni apa nama dia? Malam. Malam shiitake sama. Ni kari. Ni original.